Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Mari sama-sama kita buka majlis ilmu kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bertemu untuk kali pertama tahun 2023. Syukur kita kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri kesempatan kepada kita untuk menghirup udaranya. Maknanya Allah masih lagi merindui zikir-zikir kita terhadapnya. Ini bermakna makin tambah usia kita, makin hampir kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. 2023 menjelang, 2022 telah pun berlalu. Adakah 2023 ini lebih gemilang dan cemerlang kita punya amalan? Sepatutnya begitulah, ha? Sebagai bekalan untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam yang penuh barakah ini kita akan sambung perbincangan kita berdasarkan kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman, masih lagi dalam tajuk Martabat para ulama yang beramal. Kalau kitab Jawi halaman 109, kitab Rumi halaman 102. Pada hadis al-ulama warasatul anbiya tu. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa kitabatihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama ini
adalah pewaris para nabi. Anbiya tu adalah plural bagi nabiun. Kalau seorang nabi, kalau ramai anbiya. Ulama pun plural juga daripada kalimah alim. Al-alim seorang, kalau al-ulama orang-orang alim. Orang-orang alim, maksudnya orang-orang yang berilmu itu, mereka ini adalah warasah, pewaris para nabi. Innal anbiya, sesungguhnya para nabi itu, lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Mereka itu tidak mewarisi dinaran, wang emas, wa dirhaman, wang perak. Mereka tidak mewariskan kepada kita harta. Wa innama warrathul ilma, sesungguhnya para ulama ini mereka mewariskan kepada kita al-ilma, ilmu. Itu sebab ulama ini pewaris ilmu. Dalam hadis yang lain Nabi kata, man ahabbal ulama faqad ahabbani. Siapa sayang kasih kepada ulama, sesungguhnya dia kasih kepada aku. Wa man ahabbani faqad ahabballah. Siapa kasih kepada aku, bermakna dia juga kasih kepada Allah. Wa man ahabballah dakhalal jannah. Mereka yang kasih kepada Allah tentu akan masuk syurga Allah. Wa man asal ulama, siapa benci kepada ulama, orang-orang alim, faqad asani, sesungguhnya dia juga benci kepada aku. Wa man asani faqad asallah. Wa man asallah dakhalan nar. Siapa benci pada aku, benci pada Allah. Benci pada Allah, dakhalan nar. Dakhala ni kalau kita mengaji nahwu saraf ni, dakhala maknanya fi'il madi. Fi'il madi ni maknanya past tense. Telah masuk neraka. Maknanya pasti akan masuk neraka. Itu kata Nabi SAW. Itu sebab kita ni kena sentiasa bersama dengan orang-orang alim, kerana mungkin kita akan dapat syafaat orang-orang alim, kan? Kita nak bersama dengan Nabi tak dapat dah. Sabdanya lagi, la hasada fitnatain rajulin atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha ata al-laili wan-nahar wa rajulin atahu Allahu mala fahuwa yunfiqu minhu ata al-lail wa ata an-nahar. Tiada hasad melainkan pada dua perkara. Seorang yang dikurniakan Allah hikmah. Hikmah ni bijaksana ataupun ilmu pengetahuan. Lalu ia mengadili manusia dengannya serta mengajarkannya kepada orang lain pada waktu siang dan malam. Seorang yang dikurniakan Allah harta kekayaan, lalu ia membelanjakannya pada waktu siang dan malam. Dalam Islam Nabi kata tidak ada perasaan hasad, illa, kecuali dalam dua keadaan. Kita boleh hasad, dengki. Yang pertama, dengki kepada orang yang ada ilmu pengetahuan. Kemudian dia mengadili manusia dengannya serta mengajar. Tengok orang tu mengajar, dia ada ilmu, dia curahkan orang, kita rasa cemburu lah. Cemburu, dengki. Kenapa dia boleh buat? Kenapa aku tak boleh? Kenapa dia ada ilmu, boleh ngajar orang, aku tak boleh ngajar orang? Itu dibenarkan pada syarak. Kemudian, wa rajulun atahu Allahu mala. Mereka yang ada dikurniakan Allah akan harta. Kemudian fahuwa yunfiqu minhu atahu al-lail wa atahu an-nahar. Dia guna harta dia ni pula suka infak. Suka jamu orang, sedekah orang, bantu orang. Patut kita rasa hasad dengan dia. Bukan hasad pergi rampai harta dia, tak. Kan? Kita rasa cemburu dengan dia. Kenapa dia boleh buat apa tu? Ini dua keadaan. La hasad illa fitnatain. Dua hasad dalam keadaan dua perkara.
Ini saja dibenarkan. Makna hasad di sini bukanlah dengki, tetapi iri hati, cemburu. Iaitu menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain untuk diri sendiri. Kita cemburu macam tu digalakkan lah. Kenapa orang tu boleh bangun tengah malam? Kenapa orang tu boleh baca Quran sehari 1 juzuk? Kan? Kita kena cemburu apa tu? Sahabat-sahabat Nabi dia macam tu. Tu sebab kita ni kena pandai cari orang kawan-kawan yang boleh mendidik jiwa kita. Tu sebab kita ni digalakkan cari orang soleh. Pasal kita ni tak tara mana sangat, kan? Bila kawan dengan orang soleh, dia tengok orang beramal lebih, dia rasa cemburu. Dia rasa tak seronok, kan? Kalau kita kawan dengan orang yang jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun jadi malas ke? Kan? Bukan kata tak kira siapa tu, imam ke ustaz ke siapa je, kan? Kalau saya rasa kalau saya tak baca kitab, saya nak pergi masjid pun tak kira, kan? Kalau tak baca kitab, tak pergi kuliah ke apa, rasa-rasa mau duduk tengok TV, tengok berita, mujur ada kuliah. Dia kata ada hikmah. Sabda Nabi lagi, fadlul alim ala al-abid kafadli ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan seorang yang berilmu pengetahuan ke atas seorang yang banyak ibadatnya, laksana keutamaanku ke atas serendah-rendah orang dari para sahabatku. Nabi kata, kelebihan orang yang alim dengan orang yang abid. Orang abid ni orang yang beribadah, orang kuat ibadah. Semayang tak kerti-kerti, baca Quran tak kerti-kerti. Nampak bagus tak? Bagus. Tapi kalau nak banding dengan orang alim tu jauh lebih bagus daripada orang yang kuat amal ibadah. Dalam hadis yang lain Nabi kata, menuntut ilmu itu lebih bagus daripada solat sunat 1000 rakaat. Nampak? Menuntut ilmu tu lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Pentingnya ilmu. Pasal apa? Bila ilmu kita ada, maka kita boleh jadi orang yang beramal berdasarkan saluran ilmu yang betul. Orang yang beribadah, kadang-kadang dia beramal bukan atas landasan ilmu, kerana ikut-ikutan sahaja. Itu sebab Imam Asy-Syafi'i ni pernah tak solat, tak bangun malam qiyamul lail. Apabila dia bermalam di rumah tok guru dia Imam Malik, malam tu dia tak tidur malam. Anak muridnya yang lain Imam Malik jumpa Imam Malik, hebat tak mana Imam Syafi'i ni. Nak kata dia alim, biasa je. Nak kata dia bangun tahajud tengah malam, tak bangun tahajud pun. Bukti apa? Malam tadi kami tak tidur. Kami tengok bilik dia gelap apa tu lah. Liter pun tak menyala. Maknanya dia tidur tu. Lepas tu, solat subuh jemaah tadi pun, dia tak ambil wuduk pun. Dia ngintai. Ada beberapa orang anak murid Imam Malik dipelawa oleh Imam Malik supaya tengok seorang anak murid dia, Asy-Syafi'i ni. Orang ni bagus. Tapi demo ni ikut, demo tak perhati, tengok memang tu. Tak bangun tahajud pun. Solat subuh pun tak ambil wuduk. Masa makan malam sebelum tidur tu pun makan sampai licin hidangan yang disediakan oleh Tok Guru. Imam Malik rasa tak sedap hati ya. Maka Imam Malik tanya Imam Syafi'i,
Macam mana makan malam tadi, sedap tak? Kan? Ya Allah, Tok Guru kata, tak pernah saya rasa makanan sesedap ini sepanjang hayat saya duduk dekat bumi Madinah. Ha? Dekat Mekah tu biasalah kampung dia. Kat Madinah masa tu ada orang jamu makanan yang hebat-hebat, tapi tak boleh makan. Masa tu sumber syubhah banyak. Aku takut termakan benda-benda yang syubhah, tak berkat hidup. Hari ni boleh pula makan rumah aku. Harta barang makan kat rumah Tok Guru tentulah barang makan banyak berkat, kan? Tok Guru hidang tu mesti yang berkat, yang baik-baik belaka. Takkan Tok Guru nak hidang kami benda yang tak elok. Jadi saya gunakan kesempatan ni makan sungguh-sungguh. Makan sampai licin. Lega, jawapan tu lega Imam Malik. Saya makan kenyang sampai licin dah makan. Macam mana selesa nak tidur malam tadi? Alhamdulillah Tok Guru, terima kasih, selesa. Katil selesa, tilam, empuk, semua sedap. Tapi tak boleh tidur Tok Guru. Tak boleh tidur. Pasal selesaikan masalah fiqh. Ada masalah hukum fiqh dia selesaikan. Dia karang. Dia menulis. Kelebihan Imam Syafi'i ni, dia ada karamah. Dia kalau dia pegang pen, dia pegang kolam, keluar cahaya. Kita keluar air basi. Pegang pen, cerah tu, dia tulis. Tu hebatnya Imam Syafi'i, karamah. Sedar-sedar masuk subuh. Tak sempat ambil wuduk. Wuduk dia tak batal lagi. Dan masuk waktu subuh. Keluar bilik terus sampai subuh. Terjawablah masalah tadi. Tu dia. Daripada pukul 9 sembahyang isyak sampai pukul 6 sembahyang subuh. Punya tahan kentut. Kita berapa kali bom lepas daripada isyak sampai ke subuh. Makan dijaga macam mana, kan? Jadi nak cerita bahawa memang dia tak bangun qiyamul lail, tapi dia selesaikan masalah fiqh. Itu lebih besar fadilatnya daripada solat. Kan? Bukan nak kata jangan solat sunat, tak, kan? Itu juga dengan hadis ni, fadlul alim, kelebihan orang yang berilmu, alal abid, ke atas orang yang beribadah, kafadli, lebih hebat daripada ala adna rajulin min ashabi, daripada seorang sahabat yang paling rendah di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Dalam riwayat yang lain, kafadlil qamar lailatal badri ala sairil kawakib. Laksana kelebihan bulan purnama ke atas seluruh bintang ke bintang tu. Kelebihan bulan purnama mengatasi bintang di langit. Kawakib tu adalah bintang ataupun nujum. Baik. Sekiranya seorang yang berilmu ke atas orang yang banyak ibadatnya sebegitu rupa, meskipun orang yang beribadat itu tidak kurang berilmu dengan urusan ibadatnya, sehingga ia dinamakan abid, maka tidak hairanlah jika keutamaan orang berilmu ke atas orang yang jahil itu lebih-lebih lagi. Kalau orang yang banyak ilmu, kita panggil alim. Kalau orang yang banyak ibadah, kita panggil abid. Abid. Tapi kebiasaannya orang yang berilmu tu dia juga adalah abid. Biasanya begitu. Kelebihan orang berilmu, dia boleh sebarkan ilmu kepada orang lain. Walaupun dia tak beramal, orang lain beramal dengan ilmu yang dicurahkan kepadanya, pahala tetap dia akan dapat. Kalau seorang guru dia mengajar anak murid dia solat duha lah, baca Quran lah, apalah, kan, dia tak solat duha pun, oleh kerana ilmu yang dicurahkan kepada anak didik dia beramal dengan ilmu itu, dia juga dapat pahala solat duha. Dia tak duha pun. Ada kelebihannya orang yang alim. Itu sebab kita kena cari ilmu.
Kita kadang-kadang tak sempat nak beramal. Itu sebab Nabi kata, idza mata bani Adam, bila seseorang anak Adam itu mati, in qata'a amaluhu illa min salas, terputus segala amalan dia, illa min salas, kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, al-ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan nak suruh jadi guru, sampaikan ilmu. Ilmu yang kita dapat ni jangan kita simpan. Beritahu kat isteri, beritahu kat anak-anak, beritahu kat jiran, beritahu kawan-kawan sambil minum kopi tu sembang. Mudah-mudahan dia dengar apa yang kita sampaikan ilmu itu, dia pun beramal dengan ilmu itu. Maka ilmu itu tersebar. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada aku walaupun 1 ayat. Dan hadis yang lain Nabi kata, sampaikan ilmu kepada mereka yang tidak hadir. Ni yang dengar kuliah ni bukannya ramai ni, tak ramai. Yang hadir ni cerita kepada yang tidak hadir. Maka tersebarlah ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tak sempat nak beramal. Kemudian ilmu yang kita sampai pada orang lain itu beramal. Maka saham dapat kat kita sama. Itu sedekah jariah, al-ilmu yantafa'u bih, wa waladin salih yad'ulah. Yang ketiga, anak yang soleh. Keutamaan ilmu pengetahuan dan orang yang berilmu tidak boleh dihitung banyaknya. Demikian pula kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah, yakni hadis, serta peninggalan salafus salih dan wasiat mereka telah termasyhur dan terkenal. Kitab-kitab yang memperkatakan tentang keutamaan ilmu dan para ulama pun tersebar di mana-mana. Allah pun tanya dalam Quran, hal yastawi alladhi ya'lamun walladhina la ya'lamun. Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Allah tanya. Sama ada orang dasarkan ikut nafsu dia. Ataupun dia tengok orang ikut-ikutan, taklid. Dan Nabi kata, amalan ikut-ikutan, mardud, tiru, amalan dia tak terima. Allah tak terima amalan kita. Solat dalam keadaan ikut-ikutan, taklid, tak sah solat. Puasa, taklid, tak sah. Itu sebab kita ni kena jadikan diri kita ni sebagai talib. Talib ni maknanya penuntut ilmu. Biar kita ni jadi penuntut ilmu, maknanya kita pelajar, kita murid. Murid tu bahasa Arab. Murid maknanya orang yang mengikut, orang yang mengajar tu. Murid. Uriduan, aku nak ikut. Pemurid, murid tu pengikut lah, pengikut guru. Jadi bila kita belajar, buat salah pun tak dosa. Buat salah tak dosa. Pasal saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Melayu pun cakap betul kan. Orang belajar, buat salah tak ada dosa. Dan habis Nabi pun, kalau kita buat salah, malaikat atik tak catat itu merupakan satu kesalahan dalam keadaan dia jahil, pasal dia menuntut ilmu. Yang salah berdosa dalam jahil, tak pergi mengaji dan mengekalkan kesalahan dia. Itu dosa kan. Kalau budak sekolah, waktu kelas dia potong kelas, orang semua belajar dalam kelas, dia duduk kat tandas. Memang kena. Bila paksa exam, tak lulus. Kalau yang duduk dalam kelas pun gagal, cikgu bagi bimbingan, marah. Kenapa kau buat ni? Tak reti cikgu. Kenapa kau gagal ni? Duduk dalam tandas. Kena luku kepala. Pasal langgar. Langgar perintah. Kan? Dan Allah juga maha pengampun lagi, maha penyayang. Syarat je, patuh je. Itu sebab kita ni, biar kita ni dalam keadaan belajar. Utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Kata pepatah Arab, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Selagi ada nyawa, biarlah kita ni orang yang belajar. Belajar ni dia tidak ada noktah. Kecuali koma. Koma ni
Dia tak boleh belajar. Apa tu? Pepatah Arab juga kata utlabul ilm walau bisin. Tutuplah ilmu walau sampai ke negeri China. Itu bukan hadis lah, itu pepatah Arab. Kata-kata hikmah. Bayangkan zaman dulu lagi pepatah ini keluar, utlabul ilm walau bisin. Oh, Sin ni bahasa Arab, maknanya Cina. Maknanya Cina ni negara yang bertamadun daripada dulu lagi. Beribu tahun dulu. Kalau nak jadi orang yang berilmu, seolah-olah pepatah Arab kata apa? Walaupun jauh sampai ke negeri Cina, tutuplah ilmu. Imam Bukhari, Imam Tirmizi, ini semuanya bukannya duduk tanah Arab. Ini duduk di Amerika pula. Di Asia Tengah. Imam Bukhari duduk di Bukhara, di Kazakhstan. Dia jadi orang alim. Ulama-ulama di bahagian Asia Tengah. Negara-negara Soviet tu. Kazakhstan, Turkmenistan, Azerbaijan. Kawasan-kawasan ni banyak melahirkan ulama-ulama yang hebat. Kalau ada duit bolehlah pergi melancong di sana. Ulama-ulama hebat ada di sana. Ulama-ulama hadis. Dia turun sampai ke Asia Selatan. Sampai Turkmenistan, sampai Pakistan, sampai Afghanistan. Ini kawasan-kawasan orang yang punya dobit, mempunyai daya ingatan yang kuat. Sampai ke Asia Barat Daya. Hebat mereka ni. Imam Ash-Shafi'i kata ceruk. Sebelum dia duduk dekat Mekah, kat Madinah, dia lahir dekat Palestin. Lepas tu mak pak dia meninggal, ikut mak dia balik ke Madinah, ke Mekah. Daripada kanak-kanak lagi dah dididik. Tingkatan 3, tingkatan 4 dah jadi imam dah masjid Mekah. Bayangkan. Tingkatan 3, tingkatan 4 dah jadi imam masjid Mekah. Masjidil Haram. Bukan masjid kita ni. Masjidil Haram. Tingkatan 5 dah boleh keluar fatwa. Budak kita tingkatan 5 angkat motor lah. Dahsyat Imam Syafi'i. Kemudian dia nak sambung belajar. Nak pergi ke Mekah, ke Madinah. Kalau di Madinah ada ulama besar pada waktu itu, Imam Malik. Imam Maliki tu, mazhab Maliki. Imam Syafi'i pergi jumpa mufti. Pergi jumpa mufti dan jumpa gubernur di Mekah. Apa pergi? Nak sambung mengaji. Mari mana? Madinah. Madinah. Mekah ni ramai ustaz. Ramai Tok Guru. Siapa dia? Dia senarai kan? Mufti, gubernur senarai dan Tok Guru besar yang ada dekat Mekah. Dia kata semua Tok Guru ni dah belajar dah. Semua Tok Guru ni yang ada kat Ui Mekah tu semua dah tutup ilmu dah. Habis dah. Habis tu sekarang ni kamu nak pergi mana? Ke Madinah. Buat apa? Nak jumpa Tok Guru di sana. Yang orang alim, Tok Guru alim. Siapa dia? Imam Malik. Imam Malik payah. Imam Malik ni sengih, garang. Imam Malik ni garang. Orang tengok muka dia pun takut. Kalau dia kuliah kat Masjid Nabawi tu, anak murid tak berani tengok muka dia. Semua tengok kitab. Kalau akad kepala je kelas tu Imam Malik. Imam Malik. Imam Malik kalau dia baca kitab Al-Muwatta, kalau jarum peniti jatuh, dia dengar satu dewan tu. Jarum peniti. Betapa sunyi. Kalau dia kata buka muka surat 100, tak dengar keluk-kelak kertas ni. Sunyi. Menghormati majlis ilmu. Kata ulama, sekiranya daun dari pokok gugur, daun itu tidak akan cecah ke lantai. Daun itu akan jatuh ke ribaan anak murid dia. Kenapa? Kedudukan mereka begitu rapat, tak ada ruang-ruang kosong. Kita boleh berkata ceruk dia duduk. Tu Imam Malik punya kuliah. Tu kalau kita mengaji kitab dengan Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari Al-Makki,
Selagi duduk jarak-jarak sorry lah, dia tak baca kitab. Oh tu, dia tekan bab adab. Tengah kuliah tengok jam, dia berhenti. Dia jaga bab adab. Ini memang ikut Imam Syafi'i, Imam Malik. Jadi Gubernur kata betul tak belajar dengan Imam Malik? Betul. Imam Malik dia garang kata. Nak juga nak belajar. Betul, nak buat apa ni? Nak buat surat recommendation lah. Ada surat ni senang sikit nak jumpa Tok Guru. Macam kita, anak kita nak masuk asrama penuh kan? Kena mesti guna kabel. Nak jumpa ketua ni, nak jumpa pengarah ni ke apa ke, mesti guna kabel. Nak jumpa Imam Syafi'i pun kena guna Imam Malik kena guna kabel lah. Orang biasa tu tak layan. Dapat surat ni apa semua, dapat hantar ke Imam Malik. Imam Malik tak baca pun. Tak baca, jenuh, tak ada balasan. Sampailah satu masa tu Imam Syafi'i dah sampai dah. Imam Syafi'i pembantu Imam Malik ni kata ada surat ni. Tok Guru tak buka pun. Jadi dah hantar lama dah. Lepas tu apa dia nak mengaji. Nak mengaji suruh duduk dalam. Imam Syafi'i dia tak duduk dalam. Dia duduk luar kelas. Pasal yang ada masuk kelas tu semuanya orang senang-senang. Bukan senang lah. Nak banding dengan dia susah. Dia ni anak yatim. Lepas tu perkakah, kelengkapan pun tak ada. Anak tulis tak ada, buku tak ada, apa pun tak ada. Jadi dia segan masuk dalam kelas. Bila Tok Guru Imam Malik ni masuk kelas aja, dia start kuliah tu pam sampai habis. Imam Syafi'i tak lepaskan kuliah tu. Dia catat, dia tulis apa Tok Guru catat. Tapi dia tulis berdasarkan apa yang dia ada, iaitulah jari telunjuk dia dijadikan sebagai qalam, sebagai pen, tapak tangan kafun sebagai warakah, sebagai kertas, dan air liurnya sebagai hibru, dakwat. Tulis. Tu Imam Syafi'i. Baru kata 5, kata 6 yang tu lah. Dia punya karamah. Imam Malik dia tengok daripada jauh dah, hai budak ni kurang ajar. Aku ajar dia baca main air liur. Kan? Habis kelas Imam Syafi'i panggil. Imam Malik panggil. Ya ghulam ta'al. Hei budak mari sini. Kamu budak baru lah. Budak baru. Apa tak masuk dalam? Segan Tok Guru. Nama semua ada lekat kakak tulis alat buku apa semua. Saya apa? Tak ada kata. Apa tu yang kamu main air liur tu siapa? Saya tulis. Apa Tok Guru ajar? Ya ke? Tulis ke air liur? Cuba baca balik. Imam Ash-Syafi'i riwayat mengatakan dia baca semula daripada salam pembukaan kuliah sampai salam penutup menggunakan aliyah tadi tu. Tu karamah Allah beri kepada Imam Ash-Syafi'i. Tu yang kita ni Tok Guru kita tu Imam Syafi'i tu, kita ni mazhab Ash-Syafi'i. Tu sebab kita alim, kita kan pergi kuliah kan buat kitab. Imam Malik tu yang Tok Guru dia tu, dia pengarang kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang pertama dalam sejarah. Sebelum ada kitab Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i, kitab yang mula-mula adalah kitab Al-Muwatta. 2 kali tebal kitab kita ni. 2 kali tebal kitab Al-Muwatta. Tok Guru Imam Malik ni yang tulis. Imam Bukhari, pengarang kitab Sahih Al-Bukhari, dia boleh khatam, dia boleh hafal 1 hari, 1 malam. Hafal. Bayangkan, 1 hari, 1 malam dia boleh hafal. Word by word daripada kulit depan nasihat agama syiah iman sampailah ISBN 9971771. 1 huruf tak gugur. Tu Imam Ash-Syafi'i. Betul ke? Betul lah. Diakui oleh sarjana-sarjana barat sekalipun. Tu kitab paling yang kedua paling sahih di dunia adalah kitab Sahih Al-Bukhari selepas Al-Quranul Karim. Kitab sahih karangan manusia.
Zaman dulu kan dia komputer ni, cara ni. Tu. Jadi itu sebab dia dikenali sebagai Amirul Mukminin fil Ilmil Hadis. Raja orang beriman dalam ilmu hadis. Ada lebih kurang 1,000,000 hadis dalam ingatan dia. Kalau kita dah ada dapat hafal 100,000 hadis pun dah dapat gelaran Al-Hafiz. Kalau kita macam saya hafal 100,000 hadis. Di pangkal nama saya ada Al-Hafiz. Al-Hafiz Ahmad Faris bin Jalaluddin. Maknanya saya hafal 100,000 hadis ya. Mana ada, tak ada. Contoh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, nama dia Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz itu gelaran dia. Maknanya dia hafal 100,000 hadis. Siapakah dia? Dia pengarang kitab syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Nama kitabnya Fathul Bari. Imam Bukhari karang kitab banyak ni. Tebal di Sahih Bukhari. Fathul Bari itu sedepa. Dekat Perlis ada seorang ustaz nama Fathul Bari. Nama ustaz tu ambil nama kitab tu lah. Dia pun sekarang dia pun hafal 100,000. Imam Syafi'i lebih kurang 300,000 hadis. Anak murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia anggarkan lebih kurang 500,000 hadis. Kalau 500,000 hadis, Al-Hakim. Kita apa ibu hadis? 10 hadis dah. Tak usah kata kita. Saya pun sama. Saya pun tak apa. Matan Arba'in tu, hadis 40 tu, dapat 40 hadis tu pun kira hebat lah. Kalangan Imam Nawawi. Hak tu pun tak mampu lah. Kalau dapat hafal 40 hadis Imam Nawawi tu pun kira dah hebat sangat-sangat. Imam Nawawi tak balik dengan ni Imam Bukhari, jauh. Apatah lagi kita. Itu kata, betul tak Nabi kata ni? Apa dari hadis ni? Fadlul alim ala al-abid ka fadli ala adna rajulin min ashabi. Perbezaan antara orang alim dengan orang ahli ibadah seumpama aku dengan sahabat yang paling rendah kali. Jauh beza. Antara seolah-olah seumpama bulan purnama dengan bintang-bintang di langit. Beza orang yang berilmu, kan? Kalau kita baca kisah sahabat, kisah tabi'in, kisah tabi'in tu kita rasa takjub. Bayangkanlah ulama hari ni dengan ulama zaman dulu. Jauh beza. Itu sebab makin lama usia dunia ni makin nipis ilmunya. Tok guru hari ni dengan tok guru zaman dulu jauh beza. Tok guru dulu walaupun dia mengaji tak sampai luar negeri, tak sampai Mesir, sampai ni, mengaji dalam daerah kita aja, alim dia masya-Allah. Walaupun dulu dia mengaji setakat 4 senawi ya. Nak banding dengan orang balik Mesir, hebat dia lagi. Hak 4 senawi tu. Makin ilmu, kualiti ilmu dia. Bukan letak kepada kehebatan itu, bukan letak kepada tempat dia mengaji. Tak semestinya dia pandai lah pasal dia ngaji Mesir. Tak, boleh tentu. Kadang-kadang orang yang ngaji pondok kat sini pun lebih hebat daripada orang ngaji Mesir. Syarat nak ada orang yang berilmu bukan lihat di mana tempat dia mengaji. Kalau ikut tempat, Abu Lahab apa duduk kat Mekah. Ustaz Azhar Idrus bukan pergi mengaji pun. Mengaji kat Terengganu, mengaji kat Kedah. Tak usah tengok tempat lain lah. Ustaz kita ni apa? Ustaz Zaki. Ustaz Zaki sekolah vocational ya. Barakah. Kan? Sahabat saya seorang lagi, Ustaz Syarilong. Syarilong kerja bank, public bank taping lah. Habis kerja public bank, dia pergi masjid taping, dia pergi masjid ni. Lah dia jadi ustaz.
Terbarakah. Ustaz Halim Nasir, engineer. Ustaz Halim Nasir, engineer. Kemudian hafal Quran 30 juzuk. Kita mengaji dengan dia pula. Kalau dia kuliah kat depan, ustaz-ustaz ramai. Ustaz-ustaz mengaji dengan dia. Terbarakah. Tak mustahil. Di kalangan kita pun di sini, boleh akan jadi guru. Di kalangan sahabat-sahabat. Kan? Kadang-kadang kita ada masalah nak tanya Tok Guru sekian. Tapi kalau kawan tak sekian. Itu cara-cara nak dapatkan ilmu dengan kita ada kita banyak akan belajar. InsyaAllah tu pasal ni fadilat ni. Fadilat orang yang menuntut ilmu. Tu barakah. Tu sebab Imam Syafi'i ni hidup dia barakah. Kita macam saya ceritalah. Imam Syafi'i ni dia boleh alim macam tu. Nama Tok Guru pun dia ingat. Kita nama Tok Guru kita pun kita tak ingat. Sebulan ada berapa? 30 kuliah. Ingat tak nama Tok Guru? Tak ingat. Imam Syafi'i, Tok Guru dia ada 1000 orang. Imam Syafi'i dia boleh senaraikan 1000 orang tu siapa dia? Itu nama Tok Guru. Dan Imam Syafi'i dia boleh senaraikan isteri Tok Guru dia ni nama apa? Anak dia berapa orang? Apa makanan kegemaran Tok Guru dia? Apa minuman kegemaran Tok Guru dia? Sampai macam tu. Itu sebab dia barakah. Imam Ahmad Ibn Hanbal, Tok Guru dia ada 700 orang. Imam Ahmad Ibn Hanbal ni anak murid pada Imam Syafi'i, Imam Hanbali. 700 orang. Dia boleh ingat nama Tok Guru dia. Pasal dia anak murid Tok Guru dia. Bahkan Imam Syafi'i kata, banyak benda aku belajar dengan anak murid aku. Iaitulah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Terutama sekali dalam bidang hadis. Anak murid dia Imam Ahmad Ibn Hanbal ni pakar dalam bidang hadis dan dia ada kitab dia Musnad Ahmad. Dia walaupun dia Tok Guru, dia tak sombong dengan anak murid dan dia belajar dengan anak murid dia sendiri. Jadi kita rasa seronok. Kalau dia seorang guru, dia didik anak murid dia berjaya, seronok. Tanya cikgu-cikgu ni, cikgu-cikgu pencen ni. Kalau anak murid dia berjaya, dia rasa seronok, rasa bangga. Dulu saya belajar dengan ustaz ni. Sekarang ni ustaz yang mengajar saya, masa saya belajar, dia pun belajar dengan saya pula. Saya pula rasa malu. Saya kata, ustaz janganlah dengar kuliah saya malu. Kan? Banyak anak belajar daripada anda. Saya apa? Itu kelebihan ilmu. Macam anak dengan ayah. Kadang-kadang anak dia, dulu dia didik anak dia. Sekarang anak dia berjaya, anak dia jadi orang hebat. Tiba-tiba ayah dia tanya anak, boleh tak boleh kita buat ni? Anak dia rasa malu. Abah cakap macam ni apa? Apa? Saya bila abah saya telefon tanya saya hukum, saya rasa malu. Allah, abah. Tapi saya yang banyak tanya dia, bukan dia banyak tanya saya. Saya dia banyak tanya dia pasal dia Tok Guru kan. Saya ada masalah apa, orang pertama dia. Lepas tu baru cari orang lain. Dia apa-apa masalah, dia refer pada saya. Refer pada abang, refer pada adik seorang. Itu kelebihan ilmu. Dia mengatasi segala-galanya. Dan kita rasa puas. Dan anak murid, dulu saya belajar dengan dia belajar dengan saya. Dan anak murid saya sekarang ni yang balik Mesir pun orang ramai. Yang balik pada Jordan, balik pada Syria dulu. Dia kuliah, saya pergi dengar pula. Allah. Seronok tu. Depa pula kata, ustaz janganlah ustaz malu kami. Banyak benda anak nak belajar dengan enta. Apa? Itulah sifat ilmu. Sifat ilmu. Dan kita sebagai penuntut ilmu, kita rasa seronok. Orang yang cinta pada ilmu, dia tak tengok usia, tak tengok apa
Dia mengaji kat mana, dia ni ada ilmu, kita seronok kan. Ada orang dia kata, alah hidup beberapa hari tak belagak. Dia pasal dia tua. Tadi ilmu dia tak kira tua muda kan. Masa di universiti tu, masa kalau malah saya di masa kat universiti, pensyarah banyak relax daripada mengajar. Saya banyak ganti pensyarah. Kalau pensyarah tak boleh masuk, saya ganti. Hari ni bagi kat Ustaz Faris. Dia maktab macam tu ke kan. Ada pensyarah tu, dia ada buka pusat pengajian. Dia panggil saya, Ustaz tolonglah Ustaz, bagi kuliah bulanan kat ni, kat Ipoh. Oh, tak mahu. Bukan kita nak bangga. Al-ilmu nur min Allah. Ilmu ni cahaya nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab Allah tanya, hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kita tengok apa orang tahu. Orang kafir pun boleh tahu. Orang yang berilmu dengan orang tak berilmu. Tambah cikgu lagi orang tahu. Masuk market je orang tahu dah. Cikgu mau beli sayur. Dia tahu macam mana kita cikgu. Muka kita ada tulis ke cikgu? Tak ada. Ustaz, tak ada. Kan? Orang yang berilmu ni tidak tanduk perilaku dia tu semua orang perhati. Baik, itu kelebihan orang yang berilmu. Tak kira cikgu ke tak cikgu ke, ada ilmu dia orang pandang mulia. Keutamaan ilmu pengetahuan dan orang-orang yang berilmu tidak boleh dihitung banyaknya. Demikian pula dengan kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis serta peninggalan salafus salih wasiat. Mereka telah termasyhur dan terkenal. Kitab-kitab yang memperkatakan tentang keutamaan ilmu daripada ulama pun tersebar di mana-mana. Berkata Ali radhiyallahu an, ilmu itu lebih utama dari harta benda. Ilmu menjaga anda, tapi anda menjaga harta benda. Ilmu akan bertambah jika dibelanjakan, tetapi harta benda akan berkurang. Ilmu sering menghukum, manakala harta benda sering dihukum. Itu kata Sayyidina Ali. Dalam hadis ni tak tahu kedudukan hadis dia. Nabi kata, Anna madinatul ilm wa Ali babuha. Aku ni kota ilmu, Nabi kata. Ana madinatul ilmu. Madinah ni mana kota, bandar. Aku ni kota ilmu. Wa Ali babuha. Wa Ali bab. Bab ni pintu. Ali pintu je. Ali ni bukan salah orang. Sahabat Nabi yang kaya dengan ilmu pengetahuan. Beza, memang beza lah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Budak-budak lah dia tak mau dapat ngaji. Budak-budak lah dia nampak harta benda. Lah budak-budak lah lepas SPM dia tak mau ngaji lah. Dia rasa puas hati dengan SPM. Yang penting cari duit. Lah ni cari duit senang. Duduk saja boleh dapat duit. Main pegang handphone je boleh dapat duit lah. Budak-budak muda. Dia main game lah. Dia jadi tiktokers ke, dia baik jadi gamers ke. Bukan kaya sikit-sikit, kaya banyak-banyak. Umur 21, umur 18, umur 19, dalam akaun ada 100,000, 200,000. Itu biasa. Kita duk marah depa main ni kan, tapi dia kaya. Depa kaya. Kamu tengoklah jutawan-jutawan sekarang ni, umur 25 jutawan dah. Tu cakap sorang-sorang kat handphone tu kan, nampak macam bodoh kan. Kaya. Kaya. Depa tak mau ngaji lah. Kan, depa apa SPM je. Kalau nak dapat kerja, depa pergi kerja jadi food panda. Bawa Grab. Depa rasa seronok tak kira. Tak apalah nak food panda. Food panda lah, nak Grab lah. Ilmu tu. Sampai bila? Minggu lepas saya dengan bukan minggu lepas sebelum cuti sekolah tu,
Saya ke cikgu, ada cikgu seorang, cikgu bahasa Inggeris sekolah kan. Rupai budak-budak jana. Masa tu hujan. Sembang-sembang dengan budak. Sembang cerita-cerita. Ada budak tu cerita-cerita nak kerja food panda. Allah lah, tak ada kerja lain kan tak pergi? Apa, saya nak buat Grab. Dia seronok tengok orang buat Grab, buat kereta kan. Duit banyak. Tu. Dia tak mau belajar. Pasal dia tengok orang senang dapat duit. Kan? Apa, dia kata nak kerja Grab sampai bila? Apa Grab ni, kawan ustaz pun ada kerja Grab betul. Tapi dia buat part time. Kan? Kawan ustaz tu dia cikgu. Cikgu gaji dia apa ribu lah. Tapi dia duduk Kuala Lumpur lah. Kan? Duduk Kuala Lumpur kos tinggi. Tu sebab dia buat part time buat Grab. Itu pun dia garuk kepala lagi. Duduk buat Grab juga. Tak boleh. Lah tak kahwin seronok lah. Esok dah kahwin, ada anak, nak buat Grab macam mana? Tak larat lah. Budak-budak kerja food panda pun tak larat. Boleh satu hari, memang bulan-bulan start kerja tu boleh dapat berapa puluh ringgit sehari. Ada yang dapat 100, 200 sehari. Hari-hari tak boleh. Ilmu, cari ilmu. Budak-budak kita tak mau mengaji. Satu masa esok, ilmu ni lah yang akan menjaga kita. Harta tak dapat jaga. Harta makin guna, dia makin susut. Beli kereta mahal, esok jual. Bukan lagi mahal, lagi turun harga. Orang yang berilmu, lagi tua dia, lagi mahal harga dia. Kan? Lagi dia berusia, lagi kita rasa takut hilang. Jadi bila kematian seorang orang yang berilmu, kita akan kehilangan beribu mutiara. Tempat kita ni pun tak ada tok guru dah. Ustaz ramai, tok guru tak ada lah tempat kita. Ada tok guru, dulu kita dengar nama tok guru ni, tok guru ni, tok guru ni. Kan? Tok guru ni macam Ustaz Haji Mak Saman Kati tu, tok guru tu. Kan? Lah tak ada dah. Ustaz Perak ni tak ada. Cuma ustaz macam. Belah Kedah ada lagi. Belah Kelantan ada lagi. Belah Terengganu ada lagi. Perak tak apa nak ada. Jadi, gunalah kesempatan yang ada sebelum Allah ambil nyawa mereka. InsyaAllah bulan depan kita akan tengok tajuk keutamaan ilmu pengetahuan hanya dicapai dengan amal. Keutamaan ilmu pengetahuan hanya dicapai dengan amal. Esok kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan kita. Kalau tidak kita menyesal. Menyesal macam mana Allah kata dalam surah As-Sajdah hari Jumaat tu imam selalu baca. Apa imam kata surah Sajdah tu? Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Sekiranya Allah mengumpulkan orang-orang yang berdosa pada hari itu di hari akhirat di sisi Allah dalam keadaan mereka dikeluh kesah, hara. Ketika itu mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah rakam suara kita masa itu. Ketika itu kita ni semua akan kata, Rabbana absarna, ya Allah, ya Tuhan kami nampak ya Allah. Wa sami'na, kami dengar ya Allah. Farji'na na'mal salihan, hantarkanlah kami pulang semula ke dunia ya Allah. Untuk apa? Na'mal salihan, untuk kami melakukan amal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami yakin sekarang ni. Masa tu Allah berikan
balasan terhadap mereka yang engkar kepada perintah Allah. Kan? Rabbana absarna, ya Allah kami nampak ya Allah. Dulu kami bukan tak nampak, kami saja-saja buat tak nampak. Wasami'na, ya Allah kami dengar ya Allah, bukan kami tak dengar dulu. Tok guru kata ni, ustaz ni kata ni gini, kami tak mau ikut. Ya Allah farji'na na'mal salihan, hantarlah kami semula ke dunia ya Allah. Kami nak beramal soleh, kami nak baca Quran, kami nak semayang, kami nak buat ini, nak buat itu. Aku bagi nyawa kat hang berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun. Hang buat apa? Duduk tengok bola. Kena. Itu sebab nak beramal, amal kat dunia. Nabi kata, Allah kata, dunia ni tempat buat amal, mati habis ya. Mati tempat balasan. Mati tempat pembalasan. Yaumul jaza. Yaumul jaza. Kita Rumi bukan soal apa ni? Saya esok mai tanya saya. Tadi 1-2, 1-3. Tepat 104. Okey. Wallahu taala alam. InsyaAllah kita tangguh dahulu. Bertemu pada bulan akan datang. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surat al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا على صراطك المستقيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.